40 tahun Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Dia berkahwin dan dia beranak pinak. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang rasa betul juga. Semua ini hadis sahih. Dia berkahwin dan beranak pinak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa wafat. Apabila Nabi Isa wafat, bumi kembali kepada keadaan lama. Manusia melupakan Allah. Maksiat bermaharajalela jadi balik. Last tu, habis dah tanda besar kiamat dah. Kata Nabi SAW, taqbidul mu'minina ar-rih min tahti abatihim hatta walau kana fi sya'bil jabal fala yabqa 'ala al-ardi illa luka' ibn luka'. Nabi sebut angin yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Waktu Allah nak kiamatkan bumi ini, akan keluar mai satu angin, wallahu alam daripada mana angin tu mai. Dia keluar, dan apabila angin itu kena kepada orang-orang yang beriman, dia cari orang-orang yang beriman dan dia mematikan orang-orang yang beriman. Angin itu berjalan mencari orang yang beriman sehingga kan dia masuk di celah ketiak-ketiak mereka, min tahti abatihim hatta walau kana fi sya'bil jabal. Di mana pun orang beriman tu duduk, walaupun dia duduk di celah bukit, angin tu akan pergi dekat dia dan mematikan dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana pemandangan kiamat tidak akan disaksikan oleh orang yang beriman. Waktu langit berguguran, waktu bintang berguguran, langit terbelah, peristiwa kiamat orang beriman tidak akan saksikan. Peristiwa kiamat
hanya akan disaksikan oleh mereka-mereka yang kafir sahaja. Tuan-tuan, itu petanda yang cukup besar. Sebelum Allah nak kiamatkan bumi, Allah hantar mai angin ni, semua orang beriman atas bumi ni meninggal. Allah tak mau bagi tengok benda tu, kiamat yang nak berlaku. Maka kata Nabi SAW, fala yabqa 'alal ard, dan tidak tinggal di atas muka bumi ini illa Luka'u ibnu Luka', kecuali seorang yang buruk dan anak seorang yang buruk. Luka' ibnu Luka' ni, tuan-tuan jangan guna ayat ni. Perkataan itu perkataan yang kurang sopan. Nabi sebut perkataan itu. Nabi nak bagi tahu bila nak berlaku kiamat, Allah matikan orang beriman. Yang tinggal atas muka bumi ni, di Malaysia waktu tu ada orang, di Amerika ada orang, di Jepun ada orang, di Singapura ada orang, di Afrika ada orang, di Syria ada orang. Tetapi ketika itu semua jenis orang adalah Luka' ibnu Luka', jahat dan anak orang jahat, tak guna dan anak orang tak guna. Keturunan dia tu semua tak elok dah yang tinggal tu. Dalam keluarga tu kesemuanya tak elok. Hak mana yang tinggal? Kalau keluarga dia ada yang Islam, Allah matikan. Kalau tinggal 5 orang ahli keluarga dia, kelima-lima yang tak elok. Wal'iyadzubillah. Ustaz, yang tak elok ni macam mana Ustaz? Yang teruk sangat ke? Yang teruk sangat perangai mereka. Dunia hari ni 2014, Allah tunjukkan kepada kita di Malaysia ni. Tuan-tuan tengok berita, ada belaka macam yang Nabi sebut tu. Baru-baru ni suami umur 22. Saya tak buat dia tu sebagai contoh hak Nabi sebut Luka' ibnu Luka' tadi. Tapi saya nak tuan-tuan faham apabila Nabi sebut perkataan itu, bagaimana maksud dia. Suami umur 22, isteri umur 19, sedang mengandung. Dia paksa isteri dia hak mengandung tu berzina dengan sepupu umur 15. Masuk akal ke tuan? Masuk akal ke? Yang pertama, dia paksa orang berzina. Dia paksa. Kalau dia berzina pun itu dah dosa besar, apatah lagi dia paksa. Dua dosa besar di situ. Sudah dua dosa di situ, dia paksa itu bukan orang yang dia tak kenal, isteri dia pula. Ni yang Nabi sebut ni, Sudahlah dia paksa isteri dia sendiri untuk berzina. Berzina tu pula bukan dalam bilik, di depan mata. Ni dia bertindan-tindan. Berapa dosa besar ni? Satu keadaan itu bertindan-tindan 7-8 dosa besar. Kalau nak faham apa yang Nabi sebut, ketika mana Allah nak datangkan kiamat atas muka bumi ini, yang tinggal atas muka bumi ini semua orang yang teruk, anak orang teruk, cucu orang teruk. Kejahatan yang mereka buat luar biasa. Kita hari ini tertanya-tanya, macam mana kejahatan luar biasa itu? Allah tunjuk kat kita. Tengok hak zaman lah, hak kejahatan yang luar biasa tu. Sudahlah berzina, paksa isteri sendiri. Yang kedua, hak isteri dalam keadaan hamil. Yang ketiga, zina depan orang ramai, depan mata lah maksudnya, 2-3 orang. Yang keempat, budak tu bawah umur. Yang kelima, dengan ahli keluarga sendiri. Tu yang saya sebut tu, 7-8 tindan-tindan. Kemudian hak terbaru pula yang saya sebut benda ni untuk tuan-tuan faham yang Nabi ceritakan. Kita
kita tengok bunuh diri pula hak baru ni. Si suami pensyarah di Institut Pengajian Tinggi Awam, dia bunuh isteri dia. Panas. Dia bunuh isteri dia, kemudian dia bunuh diri dia sendiri. Dia tu kalau nak kata tak cerdik, cerdik dah, pensyarah dah. Apa pun alasan dia, dia bunuh diri dia, dia bunuh isteri dia. Kalau dia sendiri-sendiri duk menega tak laku, menega tak laku, menega tak dapat modal, menega tak dapat modal, bunuh diri, lah pi lah. Maksudnya masuk akal juga sebab duit tak cukup. Ini pensyarah tuan-tuan. Pensyarah mana ada gaji 3,000. Kita sebut benda ni untuk pengajaran dan untuk tuan-tuan kita faham yang ni, hak Nabi sebut ni akan berlaku dekat dengan kiamat nanti. Keadaan-keadaan yang kamu tengok tak masuk akal kamu. Orang buat jahat itu tak masuk akal kamu. Fala yabqa ala wajhil ala al-ardi illa luka' ibn luka'. Beberapa bulan yang lalu di Allahumma salli ala Muhammad, di pejabat agama di satu tempat, saya ada kawan di situ. Dia cerita ada seorang ibu datang bawa anak dia umur 9 bulan. Anak umur 9 bulan, ibu tu umur 14. Ibu umur 14. Dia buat mai anak dia. Orang pejabat agama tanya, buat apa ni? Nak menikah. Nak menikah, anak duduk di tangan dah. Umur 14. Pak dia mana? Pak satgi naik. Ayah dia pun masuk. Hak orang pejabat agama, pegawai ni tengok kat atas lah. Buka pintu, tengok kat bawah. Pak umur 12. Ayah umur 12. Anak umur 9 bulan dah. Maksudnya waktu berzina umur 11. Bahaya tuan-tuan. Anak tuan-tuan di rumah hak darjah 4, 5, 6, tuan-tuan jangan kata tak kerti apa. Di rumah ada internet, masing-masing ada telefon pintar, duduk dalam bilik, duduk tengok anak sampai pukul 1, 2, dia duduk tengok apa tak tahu. Kita kata tengok game kot, bukan dia. Internet malam pukul 12 mesti tutup. Membawa kepada zina sampai tahap itu. Bahkan saya pernah baca mesej anak-anak murid yang tertinggal. Di rumah saya terlalu ramai, mai anak-anak remaja ramai, mai daripada puluhan jenis anak remaja. Ada lepas tertinggal mesej duk ajak berzina. Dalam mesej tu saya baca, dia duk ajak berzina. Dia ajak perempuan umur 1. Hak dia ajak ni semua umur 13, umur 14. Tuan-tuan, bahaya. Saya selitkan benda tu pada pagi ni supaya kita boleh bayangkan, gambarkan apa yang Nabi sebut. Ketika Allah matikan ke semua orang beriman sebelum nak berlaku kiamat, maka tinggallah sahaja orang-orang jahat yang cepat bergerak melakukan maksiat dan kedurhakaan secepat burung terbang, dan yang menceroboh serta menzalimi satu sama lain seperti binatang buas. Lalu tepi jalan tengok makcik tua tapi dah ada emas, ragut emas makcik tadi, tendang dan bunuh makcik tadi. Nabi sebut benda ni. Mereka melakukan maksiat secepat pergerakan, menzalimi satu sama lain seperti binatang buas. Mereka tidak suka, bahkan tidak kenal kepada perkara yang baik, benci serta tidak melarang daripada melakukan perkara yang buruk. Tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW pada satu malam duduk di rumah Sayyidatuna Aisyah. Seperti biasa Nabi qiyam. Dalam Syama'ilul Muhammadiyah disebutkan bahawa Nabi SAW kalau Nabi qiyam malam,
yang Nabi buat tiap-tiap hari tak pernah tinggal, sehingga ditanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, Allah dah ampunkan semua dosa kamu yang akan datang dan telah lalu, kenapa tiap-tiap malam masih lagi berdiri sehingga buka tapak kakimu ya Rasulullah?" Nabi jawab kepada Aisyah, "Afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, salahkah aku jadi seorang hamba abdi yang pandai terima kasih dan bersyukur kepada Tuhannya? Aisyah kata, "Ya Rasulullah, ta'al nanam." Mailah tidur dan rehat sah. Nabi kata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, in'ami binaumik." Rehat dan berseronoklah dengan tidur kamu. Kaifa an'am? Macam mana aku nak berseronok dengan tidur? Wa sahiba qarnin qad iltaqa maqarnah. Aku telah melihat ya Aisyah, Allah memperlihatkan kepada aku seorang malaikat yang nama dia Israfil. Ini maksud cerita sangkakala ni. Telah pun meletakkan sangkakala pada mulutnya. Hana jabhatah, telah mendongakkan kepala dan mukanya ke langit. Qaddama qadaman wa akhara ukhra, satu kakinya di depan dan satu lagi di belakang. Yang ni pemandangan malaikat Israfil yang Allah tunjuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun tuan-tuan? 1400 tahun yang lepas. Nabi jawab ke Aisyah, syakhisan bi basarihi ila sama, sedang merenung tajam pandangannya ke arah langit. Ainahu kal kaukabaini durriyain, kedua-dua mata Israfil yang aku lihat itu seperti dua planet yang besar. Yakhsha an yartadda ilaihi tarfuh, dia tidak mengelipkan matanya walaupun sekali, kerana dia takut fayati ilaihil amr, Allah nak suruh dia, wahai Israfil, tiup sekarang. Maka dengan sebab itu Israfil sedang bersiap sedia. Sampai lah ni kau ustaz, sampai sekarang ini. Siapa abang kau ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perlihatkan kepada Rasulullah, Nabi dah tengok. Saiz dia kita tak tahu, wallahu alam betapa besarnya dia. Li'annahu sayusmi'u man fis samawati wa man fil ard, sebab sangkakala yang dia nak tiup itu akan didengarkan kepada seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Nabi dah tengok pemandangan itu. Maka Nabi berdiri malam, rakaat pertama habis surah Baqarah, Nabi rakaat sujud, bangun rakaat kedua selepas Fatihah Ali Imran. Tuan-tuan, 5-6 juzuk. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun arahkan Israfil untuk tiup sangkakala yang pertama. Ada riwayat 3 sangkakala, 3 kali. Yang kuat 2 kali. Tiupan sangkakala yang pertama itu akan didengari oleh seluruh yang hidup, jin dan manusia, maka akan mematikan keseluruhan mereka. Wa nufikha fis sur. Tuan-tuan tengok surah Az-Zumar ayat 68. Surah-surah hak saya sebut, tuan-tuan balik tengok Quran, renung Quran, baca dalam keadaan kita faham. Allah cerita dalam Quran wa nufikha fis sur, dan kemudian ditiupkan sangkakala itu. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka keseluruhan yang ada di langit dan keseluruhan yang ada di bumi akan mati, termasuk semua jumlah malaikat yang berapa ratus bilion kan? Ya, ke semua jumlah para malaikat yang tak terhitung banyaknya juga akan mati dengan tiupan itu. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian sambungan ayat tu. Ada 2 pendapat daripada para ulama.
Pendapat yang pertama, Allah mematikan kesemuanya. Kemudian Allah mematikan Israfil. Semua tak ada siapa. Alam ketika itu hanyalah Allah. Seperti mana satu ketika dulu di alam ini hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tuan boleh bayang tak? Sebelum kita semua ada, bumi ni ada, dinosaur, planet-planet, bintang, langit yang bertingkat, berlapis-lapis itu, sebelum Allah cipta kesemua itu, para malaikat, syurga dan neraka, hanya Allah sahaja. Dan keadaan itu akan berulang kali yang kedua, ketika mana ditiupkan sangkakala yang pertama oleh Israfil. Ulama yang menyokong pendapat kata semua malaikat akan dimatikan, termasuk Israfil sendiri. Kata mereka sebab ada hadis yang kedua, Allah menghidupkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, ketika mana hanya Allah sahaja yang berada. Allah Subhanahu wa ta'ala melontarkan persoalan, limanil mulkul yaum. Ketika mana Allah berada dan tidak ada makhluk lain, tidak manusia, tidak jin, tidak para malaikat, Allah tanya dengan satu soalan yang Allah rakam dalam Quran. Soalan itu untuk kita tahu apa yang Allah tanya. Allah tanya, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Mana Perdana Menteri yang berkuasa? Mana Raja dan Sultan yang memerintah negeri? Di mana Menteri Besar yang boleh mengeluarkan keputusan mengikut suka hatinya? Limanil mulkul yaum. Tak ada siapa yang jawab. Tidak malaikat, tidak jin dan tidak rasul yang boleh menjawab. Fayaruddu zatuhu ala zatih, maka zat Allah menjawab kepada zatnya sendiri, lillahil wahidil qahhar. Hari ini kerajaan dan kekuasaan milik mutlak Allah Al-Wahid, Allah yang Esa, Al-Qahhar, Allah yang Maha Perkasa. Allah nak beritahu haklah ni punya kuasa semua pinjaman saja. Kuasa jadi pengetua sekolah, hak tu pinjaman Allah, laksanakan dengan amanah. Kuasa jadi pengurus jabatan, itu kuasa pinjaman Allah, satu hari mesti Allah tarik, jalankan tugas dengan amanah. Apabila bumi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ditiup sangkakala oleh malaikat, dalam Quran Allah cerita banyak tentang suasana berlaku kiamat. Idza syamsu kuwirat, Allah cerita dalam Quran. Dan apabila matahari dihilangkan, bulan tak ada, matahari tak ada. Wa idza syamsu kuwirat, Allah buat contoh kecil dulu. Matahari, hak kita duk tengok, kita kenal matahari. Panas matahari ni, tak ada objek boleh pi kat matahari. Kalau pi mesti lebur. Dan buat main contoh nombor 2, wa idzan nujumun kadarat. Tuan banyak baca surah Juz'u Amma. Dalam Juz'u Amma banyak surah yang bercakap tentang hari kiamat. Nabi SAW seorang yang berambut hitam sampai umur 60-an, sampai Nabi wafat. Uban yang ada di kepala Nabi dan di janggut Nabi hanyalah 14 helai sahaja. Kata Anas bin Malik, aku kira uban yang ada pada janggut dan kepala Rasulullah pada hari Nabi wafat hanya ada 14 helai sahaja. Dia kira hak lain semua hitam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma naraka qad shibtah, apa pasal kami tengok ya Rasulullah kamu sudah ada uban? Nabi pun jawab, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Nabi kata, wahai Abu Bakar, yang tanya Abu Bakar, yang telah mengubankan rambut aku ialah isi kandungan surah Hud dan surah-surah yang seumpama dengannya. Apa surah yang seumpama dengan dia? Surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah Al-Qari'ah,
Al-qari'atu mal-qari'ah. Semua ni bercakap tentang suasana apabila berlaku kiamat. Idza syamsu kuwirat, kamu tengok waktu itu orang yang menyaksikan kiamat, dia akan tengok matahari yang begitu besar lenyap, dihilangkan oleh Allah. Wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang yang begitu banyak bilangan dia berguguran dan berserakan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila kamu melihat gunung ganang berhamburan seperti kapas. Kita pegang ni macam kapas ni, gunung itu tuan-tuan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang seterusnya dalam surah At-Takwir, tuan-tuan tengok, wa idzal biharu sujirat, dan tatkala berlakunya kiamat, seluruh lautan akan bertukar menjadi api. Sujirat ini bertukar menjadi api. Tengok tafsir tuan-tuan, dahsyat. Bumi ini dikelilingi oleh laut yang banyak, darat sikit je tuan-tuan. Berapa peratus? Darat berapa peratus? Saya tak ingat. Majoriti bumi ini laut. Laut-laut itu akan bertukar menjadi api. Suasana dia tuan-tuan, suasana dia. Langit terbelah, bintang jatuh berguguran. Adakah bumi ini akan jadi hancur sampai berdebu habis bumi ini? Jawapan dia tidak. Cak kita tengok dia jadi macam mana. Dia cuma rosak saja. Bukit Bukau jadi debu yang berterbangan, gunung ganang habis dengan pokok-pokok, bintang semua habis. Lepas tu di dunia ni nak guna cahaya apa? Akan tengok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah cipta malaikat Israfil ni dengan dua tujuan. Malaikat Israfil dengan dua tujuan, dua tugasan. Yang pertama tiup sangkakala yang pertama, kemudian tiup sangkakala yang kedua. Habis, yang tu dia tugas dia. Syahdan. Setelah dia tiup sangkakala yang pertama, bumi ni dia tak ada dah pokok, dah sudah tak ada laut, tak ada sungai, dia tak ada langit, dia tak ada bintang, tak ada bulan dan sebagainya. Allah hidupkan Israfil. Kemudian Allah arahkan Israfil untuk tiup sangkakala untuk kali yang kedua. Tuan-tuan, kalau kita orang beriman, kita tak tengok suasana kiamat itu, insya-Allah sama-sama kita berdoa pagi ini dalam majlis yang mulia ini, semoga Allah menyelamatkan kita dan menggolongkan kita di kalangan orang yang beriman. Kata Nabi SAW, bila dihidupkan Israfil, malaikat Israfil pun tiup sangkakala yang kedua. Allah cerita dalam Quran juga, dalam surah Az-Zumar, tuan-tuan boleh tengok ayat 68. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba semua orang bangun dan melihat-lihat. Kata Nabi, awwalu man yanshaqqu lahul ard nabiyukum, manusia pertama yang terbelah buminya untuk dia keluar dan bangun ialah Nabi kalian. Ini hadis Nabi SAW. Nabi kata, bila Israfil tiup sangkakala yang kedua, maka ketika itu tiupan itu akan didengari oleh seluruh makhluk Allah Azza wa Jal yang mati ataupun yang telah lama dikuburkan. Kali ini semua tuan-tuan faham tak? Tadi sangkakala pertama yang mati hanyalah yang hidup waktu tu saja. Sangkakala yang kedua, semua yang mati dihidupkan dengan sangkakala yang kedua. Hebat dan berkuasanya Allah menghidupkan semua manusia dengan hanya sekali sangkakala sahaja, dan mematikan semua makhluk hanya dengan sekali tiupan sahaja. Kalau tuan-tuan baca Quran sambil tuan-tuan renung ayat Quran, hanya dengan sekali tiupan semua mati.
Kemudian hanya dengan sekali tiupan semua hidup. Dengan sekali tiupan semua hidup, semua bangun. Nabi kata orang yang pertama bangun ialah Nabi Yugum, Nabi Kadian. Padahal di dunia ini Allah hantar ratusan ribu para Nabi, ratusan ribu para Nabi yang diutuskan oleh Allah. Ada 313 orang Rasul. Nabi kata Allah muliakan aku bila bangun itu aku orang yang pertama. Fa'aqum, Nabi kata aku pun bangun. Nabi buang debu sikit. Fa'ajidu akhi Musa, Nabi kata aku melihat Musa saudaraku munbatihan tahtal arsh, sedang tersembam di bawah arsh. Akhidhan biqawaimih, Nabi Musa duduk tengah nak bangun juga. Fala adri, kata Nabi aku tak tahu. Asu'iqa fi man su'iq, adakah Musa alaihi salatu wassalam termasuk di kalangan mereka yang mendengar sangkakala itu, au kufiya lahu as-saqatal ula, ataupun Allah telah mencukupkan bagi Nabi Musa ketika dia pingsan untuk kali yang pertama. Satu ketika dulu Yaumat Tur, ketika peristiwa Tur Saina. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 143, wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pun jatuh dan pingsan. Huraian dia macam ni. Nabi dia bangun. Bila Nabi bangun, Nabi tengok Nabi Musa duk bersiap nak bangun juga, tapi baru juga nak bangun. Maka Nabi kata dia tak tahu Nabi Musa ni di kalangan orang yang dibangunkan semula kah, ataupun memang dia duk hidup dah. Sebab Musa alaihi salatu wassalam telah pun merasakan as-saqah. Dalam Quran kadang dia terjemah dengan pingsan dan sebagainya. As-saqah ini Nabi Musa ketika mana dia ke Tur Saina bermunajat selama 40 malam dengan Allah Azza wa Jal, berkata-kata bersama Allah Azza wa Jal. Nabi Musa minta untuk melihat Allah, cerita dia panjang. Kemudian akhirnya Nabi Musa baru tengok sahaja Allah nak pamerkan zatnya, tapi tidak mampu dikandung oleh gunung. Fakharra Musa sa'iqa, Nabi Musa dah mengalami kejadian itu. Dia dah pingsan waktu tu. Kemudian Allah hidupkan dia balik. Tuan-tuan sekalian, kemudian bila Nabi bangun, semua orang pun bangun. Tuan-tuan, kita semua akan bangun. Yang mati terbakar, yang mati lemah, yang mati bunuh diri, yang mati bagaimanapun keadaan mereka, mereka akan dihidupkan oleh Allah. Yang dah mati 2000 tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, tulang-tulang itu akan, yang berselerak itu akan dikumpulkan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali. Berubah muka tak ustaz waktu tu? Tak ubah. Hak tuan-tuan tengok saya di depan macam ni, macam ni lah. Hak mana yang rupa tuan-tuan, hak kurus-kurus lah, hak gemuk-gemuk lah, hak rendah-rendah lah, macam tu lah rupa kita bila bangun di padang mahsyar. Allah cerita dalam Quran, fa idzahum qiyamun yanzurun. Siapa yang faham bahasa Arab, fa idzahum, idza di sini idza tiba-tiba, fujaiyah orang panggil, idza fujaiyah. Bila tiup saja sangkakala yang kedua, bumi pun terbuka, dia pun keluar daripada kubur dia, keluar mangkit terus. Tuan-tuan, kita kalau tidur lama 10 jam ke, kita mangkit terus jadi apa? Sakit kepala, pening kan? Dia sakit, dia pening kepala. Kita kena bangun duduk pelan-pelan. Tapi kalau kita tidur, lepas tu dengar bunyi bom di luar rumah, orang pasang bom, macun bola tu lah, baling tepi tingkap je, 3 biji perapa-perapa, bangun macam mana? Dia bangun segak terus. Saya pun pernah rasa benda tu. Dia bangun segak terus, tak rasa mengantuk, hilang terus mengantuk.
Saya pernah ke Malangan satu ketika dulu. Balik daripada kuliah, dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, letih sangat dah, bawa juga. Sampai 2-3 pagi, duk mengantuk-mengantuk tu, dia shut down sendiri. Tidur. Memusing kereta apa semua, main lori ke apa pun tak tahu. Kereta hancur. Kereta hancur, tertelas. Kereta tak boleh buat apa dah, hancur terus. Waktu tu jaga mengantuk apa pun dah. Hilang lapang, hilang mengantuk, hilang, semua hilang. Begitu. Fa idzahum qiyam. Allah sebut dalam Quran, semua pakat berdiri terus. Pakat berdiri, pakat tengok. Apa soalan dia tuan-tuan? Soalan yang kita tanya, untuk apa ni? Siapa yang bangunkan kita? Nak pergi mana? Nak ke mana? Lama lagi ke? Semua akan tanya soalan-soalan begitu. Allah rakamkan benda tu dalam Quran. Orang-orang yang bukan tidak beriman akan keluar daripada mulut mereka, man ba'athana mim marqadina. Ini siapa yang bangunkan kita? Itu orang yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang beriman, bila bangun daripada kubur, mereka akan sebut, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tuan-tuan, kita dengar ada hadis ni, kita dengar ada ayat Quran ni. Andainya kita bangun dalam keadaan beriman, yang akan keluar daripada mulut kita ialah hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah Allah janjikan dulu di bumi. Dulu kami duk baca dah dalam Quran, kami dah dengar dah Nabi SAW beritahu benda ni. Wa sadaqal mursalun, betul dan benarlah apa yang Nabi-Nabi beritahu. Tuan-tuan, kita tahu dah waktu tu nak pergi ke mana? Kita tahu dah. Ini kita sedang dalam perjalanan nak menuju ke mahsyar. Nak menuju ke mahsyar, ke padang mahsyar. Tuan-tuan, padang mahsyar di mana? Di mana padang mahsyar? Tadi waktu tiup sangkakala pertama tadi berlaku kiamat. Langit terbelah, bintang berguguran, tak ada matahari, tak ada bulan, habis semua semua makhluk, pokok, gunung ganang, laut, sungai. Daripada tiupan sangkakala pertama hingga sangkakala yang kedua, ada satu hadis yang sahih, Nabi sebut selama 40 tahun dibiarkan begitu. Allah biar bumi macam tu 40 tahun. Dalam tempoh 40 tahun itu, langit digulung ke 7 lapisannya. Tuan-tuan tengok dalam surah Anbiya ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Dan ingatlah hari itu kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan. Surah Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Seperti mana kami buat awal-awal dulu, kami kembalikan kepada keadaan asalnya. Dulu manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berpakaian. Adam diciptakan dalam keadaan tidak berpakaian. Kami kembalikan keadaan mereka bila bangun daripada kubur dalam keadaan tidak berpakaian. Saya umar dalil lagi. Ini hadis Nabi kata Allah duk gulung langit. Gulung macam mana Ustaz? Tuhan sebut dalam Quran katayyis sijilli lil kutub, seperti mana kita duk gulung lembaran surat catatan ni. Kita duk gulung ni macam ni. Langit 7 lapis tuan-tuan. Tuan-tuan kena rajin baca tentang ilmu astronomi ni, pasal langit apa ni membawa kita kepada mengagungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla, kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita tuan-tuan, planet bumi, Pluto, apa semua ni duduk dalam satu galaksi nama dia Bima Sakti. Jumlah planet yang ada di galaksi Bima Sakti ni ada bilion. Tuan-tuan sekalian, selain daripada galaksi Bima Sakti yang ada bilion planet ini,
Di sana ada lagi galaksi lain yang jumlah dia juga bilion. Besar mana langit? Itu baru langit pertama. Baru langit pertama. Dan betapa kerdilnya manusia. Bila Allah gulung-gulung apa semua, Nabi SAW kata, dalam Quran Allah sebut, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Tuan-tuan boleh rujuk surah Ibrahim ayat 48. Hari itu telah ditukar bumi ini. Allah tukar rupa bentuk bumi, tuan-tuan. Sekejap saya cerita. Ni bumi hak kita tengok hari ni ada warna hijau, ada langit nampak biru, macam-macam warna kita tengok. Bila manusia dibangkitkan daripada kubur setelah ditiup sangkakala yang kedua, Allah akan tukar bumi ini. Allah akan tukar langit ini. Nabi duk cerita kat para sahabat. Apabila semua bangun, sahabat pun tanya, ila aina ya Rasulullah? Nak pergi mana ya Rasulullah? Ini jawapan ni untuk kita semua, untuk kita guna satu ketika nanti. Nabi pun kata, ila ardil mahsyar. Jawapan Nabi itu menggegarkan para sahabat. Ila ardil mahsyar. Satu suasana yang menggerunkan, mengerikan. Nak pergi mana ya Rasulullah bila bangun daripada kubur itu? Nabi kata, ke padang mahsyar. Sahabat tanya, wama ardul mahsyar? Ya Rasulullah, cerita saat bagaimana rupa bentuk padang mahsyar. Nabi kata, padang mahsyar ni bumi inilah. Tuan-tuan, padang mahsyar bumi inilah kita duduk hari ni. Tapi dia ardun bayda naqiyah kal fiddatil mudhaba. Allah tukar bumi tu dia jadi rata. Tuan-tuan, bumi ini Tuhan tukar jadi rata, warna dia putih seperti mana perak yang cair. La ma'lama fiha li ahad. Tak ada siapa boleh ada penanda di padang mahsyar. Tidak ada penanda pada siapa-siapa di padang mahsyar. La ma'lam. Penanda macam mana, Ustaz? Tak ada bukit, tak ada rumah, tak ada gunung, tak ada tasik, tak ada laut, tak ada langit, tak ada pokok, tak ada. Tak ada jalan, tak ada taman, Tun Sa'dun. Bumi tu dia rata, memutih, kal fiddatil mudhabah, warna waktu tu. Kata para ulama, sekira-kira orang tak boleh bagi tahu, ini nanti tunggu aku kat depan sana, tunggu kami di simpang sana. Dia tak ada simpang dah, dia memanjang. La ma'lama fiha li ahad. Itu hadis Nabi. Tuhan cerita dalam Quran, la tara fiha iwajan wala amta. Padang mahsyar esok, tuan-tuan, dia lapang macam tu. Tuhan kata, kalian takkan boleh tengok di padang mahsyar satu tempat yang dalam, gaung sikit pun tak ada, wala amta, satu tempat yang tinggi sikit pun tak ada. Rata. Majoriti manusia yang keluar daripada kubur mereka, kata Nabi, yakhrujun nasu yaumal qiyamah min quburihim a'ra ma kanu qat. Nabi kata, manusia ramai yang keluar daripada kubur mereka dan betapa telanjangnya mereka. Wa aqtashu ma kanu qat, dan betapa dahaganya mereka. Wa ajwa'u ma kanu qat, dan betapa laparnya mereka. Nabi kata, tuan-tuan, ingat tuan, bila bangun daripada kubur, keadaan majoriti manusia, kata Nabi, telanjang, lapar, dan paling dahaga yang dia tak pernah rasa dalam hidup dia. Kita tertanya-tanya, seorang yang beriman sekarang ini juga dia tertanya-tanya, ya Allah, kami nak keluar dalam keadaan bermaruah, berpakaian, kami nak keluar dalam keadaan kenyang dan tidak dahaga. Nabi bagi jawapan. Nabi kata, man kasa fid dunya lillah kasahullah.
Siapa yang di atas muka bumi ini dia selalu memberikan pakaian kerana Allah, Allah akan bagi dia pakaian bila keluar daripada kubur nanti. Cari orang miskin tuan-tuan, banyakkan pelbagaikan perkara baik yang kita buat. Dekat masjid duk bagi dah tiap-tiap minggu. Cari anak yatim pula, pergi bagi ke anak yatim. Ke anak yatim duk bagi dah, cari orang miskin, pergi bagi ke orang miskin. Ke orang miskin dah bagi dah, cari pelajar-pelajar yang menuntut ilmu, pergi cari pula budak-budak menuntut ilmu. Dah bagi dah kat masjid, budak anak yatim pun dah bagi dan sebagainya. Cari pula orang yang tak ada baju, yang tak ada pakaian, pergi bagi. Nabi kata, siapa yang memakaikan pakaian kepada orang yang tak ada pakaian, kasahullah, Allah akan pakaikan pakaian kepada dia. Wa man at'ama fid dunya lillah, siapa yang bagi makan orang di atas muka bumi ini kerana Allah, at'amahu Allah, Allah akan bagi makan dia. Dia bangun daripada kubur kenyang. Bangun daripada kubur kenyang. Dia duduk kawasan orang miskin. Di dunia ni ada di kalangan kita duduk kawasan orang miskin, tapi dia tak pernah bagi kat jiran dia. Dia dengar di telinga dia, jiran dia tak cukup makanan. Dia dengar di telinga dia, jiran dia tahun ni tak hantar anak pergi sekolah 2 orang. Dia ada duit lebih, tapi dia tak pernah bagi. Dia tak pernah bagi. Dia tak pernah suar walaupun 10, walaupun 50, dia tak pernah bagi. Rugi kita tak berebut peluang ini. Dan Nabi kata, man saqa fid dunya lillah, siapa yang rajin bagi minum di dunia ini kerana Allah, saqahu Allah, Allah akan bagi dia minum. Dia tak dahaga bila bangun daripada kubur. Waktu saya belajar di Syria dulu, bila mai musim panas tuan-tuan, sampai 40, kadang-kadang mencecah 50 darjah Celsius. Panas. Tuan-tuan berjalan di pekan Damascus tu, pekan Damsyik. Tuan-tuan boleh tengok jalan sikit 1 kilometer, belah kanan lagi lepas tak pelah ayam tu, dalam tu dia bubuh ayam ais kosong. Lepas tu dia sangkut cawan tuan-tuan. Pandai tak? Man saqa fid dunya lillah. Nampak tuan-tuan, kreatif dalam melakukan kebaikan dan kebajikan, berseni dalam melakukan kebajikan, semua untuk mencapai redha Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, ya Aisyah, Sayyidatuna Aisyah ni wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Seorang wanita cerdik, banyak hadis Nabi. Nabi kata, wahai Aisyah, antara keadaan apabila keluar daripada kubur itu, wahai Aisyah, ini hadis kedua juga sahih, kita akan keluar dalam keadaan, ramai akan keluar dalam keadaan araya hufatan ghurla. Nabi kata, ramai yang akan keluar dalam keadaan telanjang. Hadis kedua, hufatan, tidak berkasut, ghurla, dan belum disunatkan. Keadaan majoriti orang, majoriti manusia dalam keadaan tidak berbaju dan tidak berkasut dan ghurla. Ghurla ni maksudnya ghairu makhtunin, tidak disunatkan. Sayyidatuna Aisyah bila dengar hadis ni, dia pun tutup muka dia, dia letak tangan di atas kepala. Dia kata, ya Rasulullah, awayara rijalu auratan nisa. Malulah ya Rasulullah, orang laki-laki duk tengok aurat orang perempuan. Nabi jawab kepada Sayyidatuna Aisyah dengan jawapan daripada Quran yang disebutkan oleh Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Wahai Aisyah, ketika bangun daripada alam kubur, mendengar sangkakala yang kedua, melihat keadaan bumi yang pelik dan asing, tiap-tiap orang dia tak fikir dah pasal orang lain. Wahai Aisyah, semua orang sibuk. Semua orang hanya menyebut ketika itu nafsi, nafsi, diriku, diriku. Termasuk para nabi dan rasul, termasuk para malaikatullah. Nabi kata, tidak ada satu orang malaikat, tidak ada satu orang nabi, illa wa da'watuhu yaumal qiyamah
kecuali yang keluar daripada mulut mereka, Rabbi salim, Rabbi salim. Doa, ya Allah bagi selamat, ya Allah bagilah selamat, ya Allah bagilah selamat. Nabi, Rasul dan para malaikat, ma min malakin muqarrab, semua tuan-tuan diri sendiri dah, tak mau dah fikir orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila Nabi beritahu macam tu, Sayyidatina Aisyah pun tanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi pun cerita kepada Aisyah dan kita semua juga bahawasanya pada hari itu setiap orang akan sibuk dengan urusan dia masing-masing. Waktu tu kita jumpa dengan mak ayah kita, bolehkah terselisih dengan adik kita, kawan kita? Ya, ada kemungkinan ketika tu salah seorang kita ni akan berselisih dengan orang yang kita kenal, tapi kita tidak akan bertegur siapa ketika itu. Semua orang duk kalut nak pergi ke mana, nak buat apa, lama ke? Allah cerita lagi dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhih. Ni pun juzuk amma juga tuan-tuan. Tuhan kata ketika itu satu orang itu akan lari daripada abang dia sendiri. Dia tengok kakak dia, dia buat tak heran dengan kakak dia lalu tepi dia. Bukan itu sahaja, Allah cerita dalam Quran lagi, Allah kata wa ummihi wa abi. Dia tengok mak dia waktu bangun daripada kubur itu, dia selisih dengan ibu dia. Dia pun buat tak heran dah dengan ibu dia. Bahkan ibu dia sendiri buat tak heran dengan dia sebenarnya. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Allah cerita dalam Quran, bahkan isteri dia lalu tepi, dia tengok buat tak heran dah. Siapa pun waktu tu tuan-tuan, saya ataupun kita semua. Kata Nabi SAW, semua akan berjalan kaki dengan suatu api yang akan keluar daripada Aden, kemudian menghimpunkan manusia ke padang mahsyar. Keluar mai satu api duk hambat semua orang ni. Yang di Brazil, daripada Brazil berjalan kaki, yang di Australia berjalan kaki daripada Australia, yang semua tempat dikelilingi oleh api-api tu duk hambat lepas semua berjalan. Larat ke jalan kaki. Dah mula episod susah sudah bermula sebenarnya. Setiap orang ketika tu yang akan membuatkan dia kuat adalah ketakwaan dan amalan kebaikan dia, ibadat dia yang Allah terima atas dunia. Selama mana kita bernafas di saat ini sebelum Allah mengisytiharkan kiamat kepada kita semua. Lah ni, hak lah ni tuan-tuan. Kata Nabi, bila semua pergi berjalan kaki, ada orang diberikan oleh Allah menunggang. Isnan ala ba'ir wa thalathatun ala ba'ir, Nabi sebut. Ada orang Tuhan bagi dia naik binatang tunggangan. 2 orang naik satu binatang tunggangan. Ada 3 orang naik satu binatang tunggangan. Kata Nabi SAW, wa hunaka man yamshi ala wajhihi. Dan ada orang yang begitu teruk amalan di dunia dia dah mula rasa sejak berada di alam barzakh, ataupun dia tak rasa di alam barzakh waktu bangkit daripada tiupan sangkakala yang kedua. Nabi kata dia pergi ke padang mahsyar berjalan dengan mukanya diheret oleh malaikat tuan-tuan. Bila Nabi kata yamshi ala wajhi, berjalan dengan mukanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yamshi ala wajhi? Macam mana satu orang tu nak jalan atas muka dia? Nabi kata allazi amshahu ala qadamai, Allah yang menjalankan dia selama ni dengan 2 kaki dia, huwallazi yumshi ala wajhi. Allah jugalah yang akan membuatkan dia berjalan dengan muka dia, heret muka dia di padang mahsyar. Ini manusia-manusia yang tak pernah takut dengan ayat Allah, manusia-manusia yang tak pernah gerun dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Ini tuan-tuan, semua pun berjalan ketika tu. Maka mereka pun berjalan menuju ke padang mahsyar yang sangat sesak. Sesak tuan-tuan, sesak. Macam mana sesak? Hari ini dalam dunia 2014 ini
ada lebih kurang 6 bilion manusia. 6 bilion manusia, ataupun 6,5, hampir ke 7 bilion. Tuan-tuan, itu untuk 2014. Kalaulah 6 bilion ini berhimpun di satu tempat, tuan-tuan bayang tengok macam mana sesak ketika tu. Kita pergi buat haji, berhimpun di Padang Arafah 4 juta. Yang mati sebab tak sempat buat main ubat, yang mati sebab sakit, sebab terlalu ramai. Yang mati berapa ramai tuan-tuan? Saya dah rasa suasana itu, suasana Arafah tu. Saya berada di tengah-tengah 2 juta manusia waktu tu. Bila tengah hari, waktu kemuncak di Padang Arafah, 2 juta itu, 1 juta sedang menuju ke Jabal Rahmah, 1 juta hidup menuju ke ni. Orang pesan dah, bila tengah hari, hari wukuf, jangan keluar. Saya pun bincang dengan kawan-kawan kita, dengan kawan-kawan saya kata tengah hari lagi kita keluar. Biasalah kita tegak orang kan, keluar. Bila keluar tuan-tuan, tak jumpa jalan, semua warna putih. Orang wukuf ketika tu tak jumpa tuan-tuan, tak jumpa penghujung. Kita jinjak tengok, semua tak ada penghujung, kiri kanan depan belakang. Nafas dah jadi sesak. Tuan-tuan, itu baru 2 juta. Yang Allah nak himpun di padang mahsyar ini 6 bilion untuk kurun ini sahaja, kemudian campur dengan kurun yang lalu, kurun yang lalu, kurun yang lalu. Nabi kata hatta la yajidal insanu illa mawdi'a qadamai. Nabi kata sehinggakan setiap daripada kalian hanya mendapati tempat untuk meletakkan kaki dia saja. Letak kaki dia aja tuan-tuan. Bapak ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu duk berjalan pergi ke padang mahsyar tu tuan-tuan, kiri kanan kita ni macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah At-Takwir, Allah sebut wa idzal wuhushu husyirat. Ini ramai orang tak perasan. Di padang mahsyar esok, antara yang akan dibangkitkan bersama dengan manusia, jin, para malaikat, termasuklah binatang-binatang. Tuan-tuan, binatang pun berimpun pi sekali tuan-tuan, berimpun pi sekali. Tengok surah Takwir, wa idzal wuhushu husyirat, ayat 6 ataupun 7. Dan apabila ketika itu binatang-binatang buas juga turut dimahsyarkan bersama. Nabi kata tengok kiri kanan tu dia, ada binatang-binatang buas di kiri dan kanan kita. Tapi tidak ada binatang-binatang tu nak nak terkam mana-mana manusia. Semua ketika itu manusia, jin dan binatang menuju ke padang mahsyar dalam keadaan yang begitu takut, sehinggakan suasana ketika itu jadi senyap sunyi. Binatang-binatang buah, buaya dengan singa, dengan harimau, badak sumbu dengan gajah dan sebagainya, ja'at munakkisatan ru'usaha. Nabi kata semua mai tunduk kepala. Tuan-tuan, binatang-binatang itu datang dalam keadaan tunduk kepala, khasyatan minallah, takut dengan keizzahan Allah pada hari itu, pada mahsyar. Semua takut, tunduk jalan. Ma 'alaiha min jarirah, dalam keadaan dia tak bawa dosa apa-apa. Tuan-tuan bayang tengok, ketakutan binatang-binatang itu dalam keadaan mereka tidak berdosa di hadapan Allah. Dia tak ada dosa, dia tak ada pahala. Begitu punya takut manusia. Manusia boleh bayang tengok macam mana keadaan manusia ketika itu. Ada satu kumpulan, saya awalkan cerita ni, Nabi sebut dia keluar daripada kubur. Orang duk sibuk nak pergi padang mahsyar tuan-tuan. Kumpulan ni dia pergi ikut lain. Allahu Akbar. Orang duk sibuk nak pergi padang mahsyar dalam keadaan bumi mahsyar sengap sunyi kerana ketakutan, dalam keadaan yang padat,
dalam keadaan matahari mendekati manusia. Matahari turun mai tuan-tuan, dekat, tapi tidak membakar. Itu kuasa Allah. Allah takdirkan ketika itu matahari dia tidak membakar. Hurai para ulama hurai bila baca ayat hadis ni. Cuma dia memanaskan manusia, sehingga ada yang di padang mahsyar itu peluh dia sampai ke buku lali. Ada yang di padang mahsyar itu peluh dia sehingga ke lutut. Ada yang di padang mahsyar itu peluh dia sehingga ke tengkuk. Kata Nabi, ada di kalangan mereka di padang mahsyar berenang-renang di dalam peluh mereka sendiri. Tiba-tiba ada satu kumpulan, semua manusia pergi ke arah sini, mereka pikut ni. Bila mereka berjalan menuju ke sini, malaikat Ridwan, penjaga syurga, tanya mereka, ni hampa nak pergi mana ni? Fama waqaftum linasbil mizan. Malaikat Ridwan kata, hampa ni nak pergi mana? Orang lain duk berimpun, punya duk bersesak nak pergi ke padang mahsyar, nak timbang amalan, macam-macam lagi benda nak berlaku, nak lalu sirat. Berapa banyak benda gerun nak kena lalu, yang hampa ni nak pergi mana? Kumpulan ni jawab, ya Ridwan, ama taqra'u fil Quran, tidakkah kamu baca satu ayat dalam Quran? Maka Ridwan tanya, apakah ayat itu? Mereka pun jawab, ayat dalam Quran itu ialah Allah menyebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wahai Ridwan, Allah sebut dah dalam Quran, sesungguhnya balasan kepada orang-orang yang bersabar ialah syurga tanpa hisab. Maka kami, wahai Ridwan, adalah ahli syurga Allah yang akan masuk syurga. Kami tak tengok dah mizan, kami tak perlu dah sirat, dan kami takkan dikenakan siksaan. Kami nak masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Kumpulan sabar tuan-tuan, grup orang bersabar, punya mulia kumpulan ini. Dalam dunia ni, siapa yang tak ada ujian? Semua orang ada ujian. Siapa yang reda dengan setiap ujian yang Allah bagi? Tuan-tuan, ujian dalam dunia ni saya tengok Tuhan buat main, tiap-tiap bulan mesti ada ujian baru Allah buat main. Bulan ni Allah buat main ujian, kita sabar, kita buat, kita hadapi ujian tu dengan reda. Bulan depan Allah buat main pula ujian lain. Kumpulan ini adalah kumpulan yang sentiasa reda dengan ujian Allah, takdir Allah Azza wa Jalla. Tak pernah mengeluh. Bila Allah uji, mereka sabar. Bila Allah bagi nikmat, mereka syukur. Bila mereka jawab dengan Ridwan macam tu, pintu syurga ada di sebelah mereka, maka mereka pun nak masuk. Maka Ridwan pun kata, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Maka Ridwan kata, masuklah syurga, la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian tidak perlu untuk rasa takut, dan kalian tidak perlu untuk rasa sedih. Ni hak nak rasa sedih ni, hak majoriti ni, hak ramai, hak pi belah ni. Hak nak rasa sedih, yang nak rasa risau, yang nak rasa takut, yang nak rasa letih, yang nak rasa tersiksa, yang ramai pi belah ni. Hak grup ni betapa beruntungnya mereka. Sebab tu tuan-tuan, tiap-tiap hari minta dengan Allah, ya Allah, muliakanlah kami dengan syurga-Mu tanpa hisab dan iqab. Ingat doa tu tuan-tuan, grup ni. Hak doa tu lah yang kita semua duk minta tiap-tiap hari. Minta dengan Allah tiap-tiap hari, minta. Bukan sahaja selepas solat, bila-bila masa pun. Tuan-tuan nak keluar pergi kedai, tuan-tuan nak balik rumah, tuan-tuan dalam perjalanan tempat kerja, bila teringat, ya Allah, muliakanlah kami dengan syurga tanpa hisab dan iqab. Kami tak sanggup nak tunggu lama di padang mahsyar. Kami tak sanggup untuk ditimbang satu persatu. Tuan-tuan, kemudian semua orang dalam keadaan begitu pergi ke padang mahsyar. Bentuk padang mahsyar tadi saya dah sebut dah. Dia rata, manusia ramai, hak tenggelam. Dalam keadaan duk berjalan ke padang mahsyar,
ada api neraka mai sambak manusia hak di tengah jalan tu terus masuk dalam neraka. Seperti mana ada manusia yang tidak perlu ditimbang amalannya, yang tidak perlu melalui titian sirat yang begitu panjang dan gelap gelita, begitu juga ada satu lagi manusia yang begitu dimurkai oleh Allah. Sebelum sampai di padang mahsyar, api neraka sambak dah dia, tuan-tuan. Kama taltaqitu tayrul habbah, seperti mana burung menyambar butiran benih. Api neraka ni dia keluar daripada mana? Dia keluar sambang. Tak timbang dah. Hak ni yang memang hati yang begitu hitam, hati yang dah begitu kerah, jiwa yang begitu jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Sudahlah jauh, dia lawan pula dengan agama Allah Azza wa Jalla. Dia lawan pula dengan agama Allah. Ini sifat manusia yang akan disampak. Kemudian semua pakat api mahsyar ini akan dikelilingi oleh para malaikat. Nabi cerita dikelilingi oleh para malaikat. Kumpulan malaikat yang pertama adalah malaikat langit pertama. Kemudian kumpulan malaikat yang kedua, Nabi sebut 10 kali 100 kali lebih besar hajm dia. Mi'atu da'f, akbaru hajman mi'ata da'fin. Lebih besar dia punya bentuk dia 100 kali ganda. Itu pada lingkaran kedua. Kata Nabi, sehinggalah 7 lingkaran para malaikat. Tuan tengok ni, macam melingkar ni kan. Hak ni kecil dah. Para malaikat tu akan buat lingkaran di padang mahsyar nanti ni. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, malaikat hak lain pula. Lingkaran ketiga, malaikat lain yang lebih besar. Kita kalau nampak seorang malaikat pun cukup dah untuk membuatkan kita rasa gerun dah, takut. Suasana di padang mahsyar. Sebab itu Nabi kata wa khasha'atil aswatu lirrahman, dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah. Surah Taha ayat 108. Nabi kata tak ada suara. Lembu tidak mengembah, anjing tidak menyala, binatang dan manusia kesemuanya diam. Sebab duk tunggu apa nak jadi pula ni. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Surah Taha ayat 111. Nabi kata dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah. Wa qad khaba man hamala zulma. Tuhan kata dalam Quran, manusia paling rugi ialah manusia yang bawa mai dosa kezaliman, buat zalim kat orang lain. Hak ni yang paling rugi sekali. Tuan-tuan, bila berimpun di situ jadi apa tuan-tuan? Bila berimpun di padang mahsyar begitu, Allah membiarkan mereka. Ini tajuk hadis Asy-Syafa'atul Uzma. Allah biar untuk apa ustaz? Biar untuk nak mula hisab. Ni kita nak masuk cerita hisab ni. Nak mula timbang lagi macam mana jadi ustaz. Tuhan biarkan mereka selepas setahun, kemudian 2 tahun, kemudian 3 tahun. Sehari nak habis di padang mahsyar, di alam akhirat nak habis. Sehari itu seperti 1000 tahun. Dalam satu lagi riwayat disebutkan 50,000 tahun. Sehari nak habis. Apabila terlalu lama berdiri, yang sakit, yang terseksa, kata Nabi, ada yang minta dengan Allah, ya Allah, aku sanggup kalau nak lontakkan lah masuk neraka pun tak apa, tak larat berdiri dah. Subhanallah. Tuan-tuan, tak larat berdiri dah sampai minta macam tu. Ada yang minta begitu. Maka ramai-ramai bila berdiri tadi ni tuan-tuan, ramai-ramai pakat berjalan. Mereka pun cari nak minta syafaat kepada siapa. Hadis ni hadis yang sahih. Kesemuanya pergi menuju ke Nabi Adam AS. Tutup wan kita semua tu.
Semua pi jumpa Nabi Adam, mereka puji Nabi Adam, wahai Adam. Semua tuan-tuan, ke semua manusia, bukan umat Nabi Muhammad sahaja. Keseluruhan umat manusia berjalan pi ke Nabi Adam. Tuan-tuan bayang ni mahsyar. Dah jumpa Nabi Adam, wahai Adam, kamulah bapa kepada kami semua, kami cucu-cucumu. Allah ciptakan kamu, wahai Adam, sebagai yang pertama. Sebagainya, tolonglah, mohon kepada Allah. Mohon apa tuan-tuan? Masuk syurga ke mohon apa? Bukan mohon masuk syurga, mohon kepada Allah, tolong mula hisab. Tolong mula ni perhitungan. Hisab ni perhitungan. Wahai Adam, tolong mohon kepada Allah, kami tak tahan dah berdiri lama, supaya Allah mulakan perhitungan ini. Tuan-tuan, waktu tu tak ada Nabi, tak ada Rasul, kecuali doa dia ketika itu, Rabbi Salim, Rabbi Salim. Nabi Adam kata, Rabbi Salim, ya Allah selamatkanlah aku. Dia kata dia saja, nafsi, nafsi. Kata Nabi Adam, idhabu ila ghairi, pilah ke orang lain, pilah ke orang lain, pi kat Nabi lain. Idhabu ila Nuh, pi kat Nabi Nuh. Sebab dulu aku pernah, Allah arahkan aku untuk tidak makan buah daripada pohon itu, tapi aku makan. Maka hari ini Allah marah dengan satu kemarahan yang tidak pernah berlaku selama ini dan selepas ini. Tuan-tuan, Nabi Nuh waktu tu tak boleh nak bagi syafaat, sebab dulu Allah larang dia makan. Bayang tengok, satu tu je kesalahan dia, satu tu je. Kita sehari 100 kesalahan. Nabi Nuh kata, aku tak mampu sebab dulu aku dah buat salah. Pi dekat Nabi Nuh. Manusia yang ramai-ramai berjalan kaki pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nuh, anta aktsarul anbiya'i umra, kamu adalah nabi yang paling panjang umurnya. Tuan-tuan, nabi-nabi yang mereka pergi ni nabi-nabi ulul azmi. Nabi Nuh adalah nabi yang paling panjang umur dia, 950 tahun. Dia berdakwah lebih kurang 900 tahun. Berdakwah 900 tahun. Yang masuk Islam tidak melebihi 80 orang, lelaki dan perempuan. Tuan-tuan bayang tengok macam mana perasaan Nabi Allah Nuh. Tapi sampai ke akhir, Nabi Allah Nuh tidak pernah mohon untuk berhenti daripada berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. 900 tahun. Nabi Nuh bila orang main minta macam tu kat dia, minta syafaat, Nabi Nuh kata, aku tak mampu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dulu aku pernah mendoakan kepada umat aku. Apa doa Nabi Nuh tuan-tuan? Selepas berdakwah 900 tahun, yang masuk Islam 80 orang, tak lebih 80 orang, laki-laki dan perempuan. Nabi Nuh angkat tangan, Allah rakam doa Nabi Nuh. Rabbi, ya Allah, siang malam aku berdakwah, da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh bukan dia punch kat pukul 8, pukul 4 keluar tuan-tuan. Lailan nahara, lailan wa nahara. Wahai Tuhan, aku berdakwah kepada mereka siang dan malam. Tapi sampai hari ini ya Allah, takat ni dia yang masuk Islam. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Itu doa dia. Nabi Nuh kata, ya Allah, kau musnahkanlah mereka, jangan tinggal satu rumah pun. Tu dia tuan-tuan, doa Nabi Nuh. Dia kata jangan tinggal serumah pun hak tak beriman ni, musnahkan kesemuanya ya Allah. Nabi Nuh berasa hak doa itu salah tuan-tuan. Nabi Nuh berasa dengan doa itu dia bersalah dan dia tak mampu nak bagi syafaat pada hari itu. Nabi Nuh kata, idhabu ila ghairi, pergi kat orang lain, pergi kat orang lain. Hari ni aku boleh selamat diri aku saja. Nabi Nuh kata, idhabu ila Ibrahim, pergi kat Nabi Ibrahim. Manusia ramai-ramai pergi kat Nabi Ibrahim. Panjang cerita dia. Wahai Ibrahim, kamu mendapat gelaran Khalilullah. Semua penduduk langit kenal gelaran kamu, kekasih Allah. Selain Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pun digelar Khalilullah. Kamu digelar bapa kepada semua Nabi, wahai Ibrahim. Tolonglah doa. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim jawab, Rabbi salim, Rabbi salim.
nafsi nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku. Diri dia aja. Sebab Nabi Ibrahim kata, sebab dahulunya aku pernah melakukan 3 pembohongan selama hidupku. Itu je dosa dia. Sebenarnya bukan bohong, tetapi Nabi Ibrahim anggap yang tu kesalahan dia. Apa dia? Ketika mana kaum dia buat jom heboh. Kaum Nabi Ibrahim buat jom heboh, nyanyi apa, berkumpul ramai-ramai. Nabi Ibrahim tak mau pergi, itu tempat maksiat. Itu tempat bergaul laki perempuan, itu tempat menyanyi dan orang tak tutup aurat di depan dan sebagainya. Bila kaum diajak, jomlah Ibrahim kita pergi jom heboh, Nabi Ibrahim kata, inni saqim, aku sakit. Dia sakit tak tuan-tuan? Dia tak sakit. Kata para ulama, Nabi Ibrahim tidak berbohong, tetapi dia sakit hati dia. Saqimul qalb, kata para ulama. Inni saqim, aku sakit. Hati Nabi Ibrahim sakit. Apabila Nabi Ibrahim tengok kerajaan Namrud waktu tu buat main artis nyanyi, artis yang tak tutup aurat, ambil artis luar mai di situ buat maksiat sebagainya, Nabi Ibrahim sakit hati dia tak boleh tengok. Dia kata ini saqim. Tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim kata yang tu aku anggap dosa aku, sebab tubuh badan dia tak sakit. Dan ada lagi 3 tempat Nabi Ibrahim anggap dia berbohong. Dia anggap dia berbohong. Dia kata hari ini aku tak mampu tolong kamu semua. Idhabu ila Musa. Mereka pun pergi kat Nabi Musa, cerita yang sama. Nabi Musa kata tak mampu. Dia pun pernah doa kepada umat dia sekian-sekian. Kemudian Nabi Musa kata pergi ke Nabi Isa. Berapa dah tuan-tuan? Semua ulul azmi. Sampai ke Nabi Isa, Nabi Isa kata nafsi nafsi. Nabi Isa kata Rabbi salim, Rabbi salim. Aku saja yang boleh selamat, aku tak lepas dah. Walam yadhkur dhanban. Nabi Muhammad kata, Nabi Isa tidak menyebut dosanya. Walam yadhkur dhanban, dia tak sebut kat orang ramai apa dosa yang dia buat. Nabi Isa kata idhabu ila ghairi, pergi kat orang lain. Idhabu ila Muhammad, pergi kat Muhammad. Semua orang pergi ke Nabi SAW. Nabi kita duduk tunggu dah tuan-tuan hari itu. Ketika di padang mahsyar itu, keseluruhan malaikat termasuk para malaikat kerana takutnya melihat ketegasan Allah di padang mahsyar, maka diam. Malaikat pun sebut Rabbi salim, Rabbi salim. Tiba-tiba ada satu suara kedengaran daripada jauh yang menyebut Rabbi ummati, Rabbi ummati. Nabi kita seorang saja sebut wahai Tuhan umat. Bila semua orang pergi ke Nabi, orang minta, ya Rasulullah, kamu kekasih Allah, mintalah syafaat untuk dimulakan perhitungan yang terlalu panjang, kami tak tahan dah wahai Muhammad. Nabi kata fa'asiru khutuwat. Aku pun melangkah beberapa langkah, kemudian aku sujud kepada Allah, kemudian aku berdoa dengan satu doa yang tidak pernah digunakan olehku dalam kehidupanku. Tiap-tiap Nabi Allah bagi satu doa yang Tuhan tak tolak. Kesemua para Nabi telah menggunakan doa itu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak guna lagi doa tu. Nabi simpan doa itu untuk menyelamatkan ummah keseluruhannya. Bila Nabi sujud, Allah Subhanahu wa taala panggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepala kamu, irfa' ra'sak, sal tu'tah, mintalah wahai Muhammad, kamu akan diberikan. Isfa' tu syafa', bagilah syafaat, nescaya kamu akan beri syafaat. Yang keluar daripada mulut Nabi, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Dia tak kata diri dia tuan-tuan, dia tak kata diri dia. Dia kata Rabbi ummati, Rabbi ummati.
Hak ni Nabi yang kita tinggalkan. Ini Nabi yang sunnah dia ditinggalkan pada hari ini. Nabi ini Allah sebut kepada Nabi SAW sekali lagi ketika itu, lepas diberikan syafaat, Allah sebut kepada Nabi, khudh man la hisaba min ummatik. Wahai Muhammad, pilih di kalangan umat kamu yang masuk syurga tanpa hisab. Sekali lagi tuan-tuan, syurga ada di belah kanan. Nabi pun pilih di kalangan umat dia yang masuk syurga tanpa hisab. Tak payah timbang dah. Nabi pun ambil. Nabi pernah beritahu kepada para sahabat, Nabi kata ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan, 70,000 sikit. Kita pun kata sikit. Sahabat yang dengar tu, bila Nabi kata 70,000, ada seorang sahabat Badui, dia Arab Badui. Arab Badui ni maksudnya orang asli. Dia tak malu sangat. Dia angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, 70,000 sikit. Mintalah Tuhan tambah. Nampak tak? Mintalah Tuhan tambah. Nabi pun tadah tangan, ya Allah, tambahkanlah bilangan umatku yang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 lagi. Nabi pun jatuhkan tangan dia. Nabi kata, Allah bagi lagi 70,000 di kalangan umatku. Si Badui tadi tuan-tuan, dia angkat tangan lagi. Dia nak kata, ya Rasulullah, Sayyidina Umar tutup mulut dia. Ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tutup mulut dia. Sayyidina Umar kata, ini Rasulullah, malulah sikit, beradablah sikit Nabi SAW. Dia buat turun tangan Sayyidina Umar. Dia kata, biar wahai Umar, aku tidak minta daripada poket ibu dan ayahmu. Ya Rasulullah, tambah lagi. Hak masuk syurga tanpa hisab. Dia buat turun tangan Sayyidina Umar. Dia minta Rasulullah tambah. Nabi pun berdoa. Nabi jatuhkan tangan dia. Nabi pun sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambah lagi pada setiap 70,000 itu seorang yang masuk syurga tanpa hisab. Ramai tuan-tuan, maksudnya insya-Allah ramai. Kemudian semua orang berdiri. Bila dah Nabi bagi syafaat, semua berdiri tunggu. Dengar satu suara. Lihat Allah, kita tidak akan melihat lagi. Sebab lihat Allah, yang tu cerita hak syurga. Itu ceramah lain, orang lain pula kan, nanti dia cerita pasal syurga pula. Hak tu peristiwa syurga pula tuan-tuan. Macam mana pula. Yang tu lihat Allah. Bila semua dah berdiri dah nak mula perhitungan, satu suara, Allah pun memanggil. Allah memanggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian. Ini Allah mula bersuara. Tuan-tuan, waktu tu semua akan dengar. Allah bersuara, ketika tu semua orang akan dengar. Ni dengan rupa bentuk kita yang begini, nanti masuk syurga baru dia ada cerita syurga. Hari ni dah lah tuan-tuan. Hari ni tak cerita dah, cerita syurga nanti. Hak dalam syurga ni baru Allah tukar jadi segak apa sebagainya. Hak padang mahsyar dengan rupa kita. Yang mati dalam keadaan mabuk tunggang arak, Nabi kata dia bangun nanti dalam keadaan dia mabuk, botol arak masih tersangkut di bahu dia. Yang mati dalam keadaan bunuh diri, hak baru ni, dia bangun di padang mahsyar nanti dalam keadaan dia bunuh diri. Yang mati dalam keadaan dia ihram, maka dia akan bangun dalam keadaan pakaian ihram dia, dan dalam keadaan lidah dia menyebut labbaik Allahumma labbaik. Yang mati dalam keadaan baju perang berdarah, maka dia akan bangun dalam keadaan darah itu macam baru tadi dia mati syahid, masih mengalir dan mengeluarkan wangi-wangian. Semua orang bangun dalam keadaan Allah SWT Muhammad kematian dia. Allah Ta'ala pun kata, wahai hamba-hambaku. Tengok tuan-tuan, ayat Tuhan yang kita akan dengar nanti. Inni ansattu lakum tawilan, aku dah diam lama dengan kalian. Fa ansitu liyal yaum, hari ini semua diam. Lama tak Tuhan diam dengan kita? Lama. Kemarin kita buat dosa, Allah tak buat turun apa-apa bala. Bulan lepas kita ada lakukan dosa besar dengan Allah, Allah tak lakukan apa-apa pun bala kepada kita. Allah diam lama dengan kita. Tuhan akan sebut
fa ansitu dia al-yawm, hari ni hampa semua kena diam. Inni wada'tu li nasaban wa wada'tum ansabakum. Selama ni aku dah tetapkan ukuran kemuliaan, hampa pun tetapkan juga ukuran kemuliaan. Sepanjang hidup kamu, aku dah tetapkan yang paling mulia di sisi aku adalah yang paling bertakwa. Tapi hampa tetapkan ukuran kemuliaan. Yang paling mulia ialah yang paling berkuasa, yang paling mulia, yang paling banyak duit. Allah Ta'ala kata, aku diam saja. Al-yawm, hari ini aku nak letakkan ukuran aku. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kalian hari ini adalah yang paling bertakwa kepada aku. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Fa ainal muttaqun, mana orang-orang yang bertakwa? Tuhan pun tanya, fa ainal muttaqun, mana orang-orang yang bertakwa? Kata Nabi SAW, apabila diseru oleh Allah, fa ainal muttaqun, fayaqumu min kulli alfin wahidun, maka bangun daripada setiap 1000 seorang saja. Dan dalam masjid kita ni 500, maksudnya tak ada lagi seorang. Bila Allah tanya fa ainal muttaqun, ukuran kemuliaan aku ialah takwa, bukan kaya, bukan pangkat, bukan populariti. Siapa yang bertakwa pada hari ini? Nabi kata, maka ketika itu bangun daripada setiap 1000 seorang saja. Seorang saja, 0,001%. Muttaqun. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan pun mulakan hisab. Allah mulakan hisab. Dia ada 2 yang kita akan dapat, tuan-tuan, di padang mahsyar. 2. Yang pertama nama dia Alkitab, yang kedua nama dia Suhuf. Ini kena rujuk tafsir mendalam. Yang pertama nama dia Alkitab, yang kedua Suhuf. 2 kita akan dapat. Yang pertama, kitab ini dia macam keputusan. Kalau tuan-tuan belajar degree, first degree, dia akan bagi yang certificate yang sekeping tu. Yang tu dia tak ada markah tahun 1, 2, 3, 4, tak ada. Dia umum je. Allah akan bagi benda tu satu nanti. Nama dia Alkitab. Alkitab ini dia turun daripada bawah arash Allah Azza wa Jal. Nabi kata dia turun nanti, semua ni kita akan tengok. Cuma lah ni kita dengar awal, alhamdulillah. Kurang gerun kita sebab kita dengar dah. Dia turun daripada bawah arash, kata Nabi, ka asrabil hamam, seperti mana kumpulan burung merpati. Dia turun, dia mai terbang ni, dia mai kat kita. Fa imma yadul yumna tamtad aw al yusra tamtad aw yaltasiqu ala dhahri unuqik. Sama ada tangan kanan kita yang akan ambil, atau tangan kiri, ataupun dia mai melekat di belakang ni. Ada tak dalil daripada Quran? Ada. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Yang ni orang panggil Alkitab. Dia turun daripada bawah arash, terbang pi kepada semua manusia yang ada di padang mahsyar, dapat seorang satu. Yang ni orang panggil apa? Sijil umum. Dalam itu dia tulis lulus ataupun gagal. Lulus, buka, lulus ataupun gagal. Tapi yang tu bukan yang final lagi. Sebab satgi dia panggil hak seorang-seorang, dia akan bagi suhuf. Allah akan bagi suhuf. Suhuf ni apa? Suhuf ni, yang ni buku amalan kita yang terperinci. Panjang mana? Kita sikit lagi je ni, nak tutup dah. Dah habis dah ni, nak cerita dah. Dah habis semua, dapat dah seorang satu. Ada yang dengan tangan kanan, alhamdulillah. Ada yang dengan tangan kiri. Awal-awal lagi tangan kiri dah. Yang lebih buruk ialah apabila kitab itu terbang melekat di belakang tengkuk dia. Yang tu lebih teruk. Amma man utiya kitabahu biyamin. Itu. Kemudian tuan-tuan sekalian,
maka bermulalah hisab, perhitungan. Mulalah perhitungan. Bila mula hitung siapa? Manusia. Bila mula hitung manusia. Siapa yang paling awal dipanggil? Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Nuh, bila panggil Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, mai ke depan. Nabi Nuh seorang aja bangkit pergi ke depan. Semua orang tengok, seluruh manusia tengok. Tuan-tuan, dia Nabi, takkan Tuhan nak hitung juga. Di padang mahsyar, yauma yanfa'us sadiqina sidquhum. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Ini ayat Quran. Hari ini Allah Ta'ala kata, orang-orang yang bercakap benar, kebenaran itu akan tolong dia, tapi tetap perlu dihitung. Allah panggil, ya Nuh, wahai Nuh, hal ballaghta qaumak, adakah kamu sampaikan dakwah kepada kaummu? Padahal Allah tahu, tapi Tuhan nak tunjuk keadilan ketika itu. Nabi Nuh kata, ya, bi'izzatika wa jalalik, dengan kemuliaanmu ya Allah, qad ballaghtuhum, aku bagi tahu, aku sampaikan dakwah ini. Tuhan tanya, tuan-tuan, Tuhan tanya Nabi Nuh, ama'aka man yashhad, wahai Nuh, adakah siapa-siapa yang boleh jadi saksi pada kamu? Tengok tuan-tuan, cerita kamu dakwah 900 tahun itu, siapa yang boleh jadi saksi kamu dakwah, wahai Nuh? Nabi Nuh jawab apa tuan-tuan? Muhammadun wa ummatuh. Tanya Muhammad dan umatnya. Mulianya umat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Betapa mulianya kita yang ada kaitan dengan Rasulullah SAW sebagai umat Nabi. Nabi Nuh kata Muhammadun wa ummatuh. Tuhan, tuan-tuan sekalian, ini mahkamah Allah, ini mahkamah Allah. Tuhan pun tanya, wahai Muhammad, adakah Nuh telah menyampaikan dakwah kepada umatnya? Nabi Muhammad kata, ya. Wahai umat Muhammad, Nuh sampaikan, ya. Umat Nuh jawab balik, ya Allah, macam mana mereka tahu kata Nuh sampaikan dakwah sedangkan mereka tak hidup pada zaman itu? Allah tanya, wahai umat Nuh, adakah Nuh menyampaikan dakwah dia? Tuan-tuan, umat Nabi Nuh jawab, la ya Rab, tidak wahai Tuhan. Dia jawab, la ya Rab, tidak wahai Tuhan. Tuhan tanya, wahai umat Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana kalian tahu bahawa Nuh telah menyampaikan dakwahnya? Mereka pun jawab, wahai Tuhan kami, kami membaca di dalam kitabmu bahawa Rasulmu ini telah berjuang siang dan malam menyampaikan dakwahmu. Jawab macam tu. Maka Allah Ta'ala pun kata, sadaqa Muhammad, benarlah Muhammad, benarlah umat Muhammad, dan benarlah Nuh. Selesai Nabi Allah Nuh. Orang kedua pula yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Isa. Habis dah timbang, bukan 5 saat tuan-tuan, habis timbang amalan Nabi Nuh sekalian, panggil Nabi Isa. Tuhan pun kata, wahai Isa, a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ni mahkamah dia tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, dia bawa 2 peguam. Allahu Akbar. Di padang mahsyar itu ada sekumpulan umat Nabi Muhammad, dia bawa 2 peguam. Ini Nabi cerita dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Salihin. Dia bawa peguam ini bercakap di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan orang itu tak bercakap walaupun satu perkataan. Siapa dia tuan-tuan? Nabi pernah sebut dalam satu hadis, sesiapa yang rajin beramal dan membaca 2 surah di dalam Al-Quran, maka 2 surah ini akan memimpinnya di padang mahsyar dan berhujjah di hadapan Allah mewakilinya, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. 2 surah ni tuan-tuan, pakat bacalah, Al-Baqarah dan Ali Imran, pakat beramailah tuan-tuan. Rajin-rajinlah pegang Quran, tengok Quran, datangkan perasaan kasih dengan Quran. Kalau tak berasa, minta dengan Allah, ya Allah,
Bukakanlah pintu hati aku untuk mencintai kalammu Al-Quran. Besar Quran ni, cukup besar tuan-tuan. Nabi kata iqra'u Al-Quran, bacalah kalian wahai akan Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sebab Quran ni dia akan mai di padang mahsyar, dia akan tolong orang yang banyak baca dia Quran. Kemudian tuan-tuan sekalian, dihisap Nabi Isa alaihi salam, kemudian dihisap umat Nabi Muhammad SAW seorang demi seorang. Bila dihisap seorang demi seorang, dipanggil Ahmad bin Ismail. Kalau ada 1000 orang Ustaz Ahmad bin Ismail, soalan tu sahabat dah tanya dah kepada Nabi SAW. Nama dia Talhah bin Ubaidillah. Dia tanya, ya Rasulullah, nama banyak sama di padang mahsyar, macam mana kalau Allah panggil satu nama, siapa yang nak bangun? Nabi kata, wahai Talhah, idza nudiya Talhah, bila Allah panggil Talhah, kamu seorang je yang akan bangun. Maksudnya Talhah yang dimaksudkan oleh Allah. Walaupun ramai orang lain takkan bangun, semua duduk diam, tunduk. Bila mai di depan tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu tu baru diberikan suhuf. Suhuf ni buku amalan. Suhuf kata Nabi ada 99 lembaran. Setiap lembaran panjang dia maddul basar, sepanjang mata melihat. Tak tahulah punya banyak. Tuan-tuan, bila berdiri di depan Allah, tuan-tuan tengok cara Tuhan panggil kita waktu tu. Allah ni sayang dengan manusia. Bila berdiri di depan Allah untuk dihisab, Tuhan kata, abdi, hambaku, ittali', baca dulu. Baca dulu, Tuhan kata baca dulu, ittali'. Kita pun tengok Allah. Nabi kata kita tengok Allah, kita kata, ya Rabb, wahai Tuhan, anta lasta bidhallamin lil abid. Kamu tidak pernah menzalimkan siapa-siapa. Maksudnya kita nak kata, tak payah baca lah ya Allah, memang hak ni lah yang kami buat. Kita pun baca tuan-tuan buku tu, hak 99 lembaran. Setiap lembaran itu sejauh mata memandang. Nabi kata, fala yunkiru minha syai'a. Bila habis kita baca, tak ada apa pun yang kita komen, semua kita ingat. Tuan-tuan, Allah tanya 3 soalan pula lepas tu. Tuhan kata, abdi, semua soalan ni kita akan dengar. Tuhan kata, abdi, wahai hambaku, hal zalamaka hafazati, ada tak malaikat aku menzalimi kamu? Hamba aku, ada tak raqib dan atid? Hafazah ni raqib dan atid, hak duk tulis amalan kamu itu menzalimi kamu, ada tak? Kita kata, lah ya Rabb, dah wahai Tuhan, tak ada. Tuhan kata lagi, Allah yang nak selamatkan kita. Tuhan kata, abdi, wahai hambaku, alaka hasanatun makhfiyah, ada tak pahala yang mereka tak tulis, yang tersembunyi, yang hang baca tak sat, baca tengok, ada kebaikan yang buat yang tak tulis. Kita akan jawab, la ya Rabb, tidak wahai Tuhan. Tuhan tanya soalan yang ketiga, abdi, Tuhan terakhir, alaka uzrun ta'tadhiru alaina bihi al-yawm, wahai hambaku, ada tak hari ni nak bagi alasan apa-apa? Ya Allah, dulu aku tak tutup aurat sebab yang ni. Ya Allah, dulu aku tak semayang. Tuhan tanya alasan. Para sahabat bila dengar Allah akan tanya apa alasan, begitu sekali Allah nak lepaskan orang beriman, begitu sekali Allah sayangkan hamba-hamba yang Allah ciptakan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, takkan Allah nak terima alasan? Nabi kata, tidak ada yang lebih menerima alasan lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditimbang amalan dia. Habis timbang amalan dia tuan-tuan, habis timbang amalan dia, Malaikat Jibril pun panggil di depan. Malaikat Jibril kata, hadza fulan bin fulan. Malaikat Jibril kata, ini nama dia fulan bin fulan, amalan dia kami dah timbang habis dah, baik buruk, pahala dosa. Siapa-siapa yang rasa orang ini ada berhutang dengan dia dan menzalimi dia,
maka tampil ke hadapan untuk tuntut kepada orang ini. Paling depan sekali yang berjalan adalah mak, ayah orang itu, suami, isteri orang itu, anak-anak orang itu, abang orang itu, kawan orang itu, jiran orang itu, penuh di belakang dia. Dia pun kadih. Dia kata, ya Allah, ramainya di kalangan mereka ada yang aku tak kenal. Orang yang tak kenal tu mai di depan. Kamu kenapa? Apa kena mengena kamu dengan dia? Ya Allah, aku pernah selisih dengan dia sekali di atas dunia. Dia tak senyum dengan aku. Hari ini aku nak tuntut kepada dia. Tak senyum, tuan-tuan. Nabi kata, wala tarudunnal mikhyata wal makhita yaumal qiyamah. Hari kiamat esok, sebatang jarum, sehelai benang akan dikembalikan di padang mahsyar. Akan dikembalikan di padang mahsyar. Tuan, berapa banyak harta orang, berapa banyak kita sakitkan hati orang, berapa banyak ambil hak orang. Yu'ta bil qadhi. Nabi kata Allah buat mai qadhi, mai duduk di depan. Giliran seorang qadhi. Ni hakim. Ni hak duduk, hak di dunia duduk adili orang ni. Fayus'al. Dah lah dosa dia dah banyak dah. Qadhi ni dia duduk ni orang banyak, dia duduk adili orang. Maka Tuhan pun bila panggil dia, ramai orang mai. Disoal sampai habis pahala dia. Malaikat tanya, ya Allah, habis dah pahala dia. Tuhan kata ambil dosa pula hak orang-orang tu. Buh ke dia. Ambil dosa dia, buh ke dia. Tu kaedah dia. Hatta yatamanna alla yaqdiya baina ithnaini fi tamrah. Qadhi ni hak duk mengadili orang di mahkamah dunia ini. Waktu disoal begitu banyak di hadapan Allah, begitu lama, dia minta, dia kata, kalau alangkah baiknya dulu aku tidak mengadili siapa-siapa walaupun sebiji kurma. Sebiji kurma. Habis dah timbang, tuan-tuan, tengok amalan dia. Kalau banyak amalan baik dia, maka akan dibacakan ketika itu, ya lait, maka dibaca ketika itu, fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Malaikat Jibril akan bagi keputusan itu, dan kemudian dia akan masuk ke syurga. Titian sirat. Sirat cerita lain panjang. Nabi minum di haud Nabi tu pun cerita lain, saya tak masuk dah. Ini Nabi ni ending dah ni kan. Lepas habis dah timbang apa semua, siapa yang amalan baik dia lebih banyak, Allah redha dengan dia, dia dipersilakan untuk masuk syurga. Sebelum masuk syurga, lalu titian sirat dulu. Berapa lama tak tahu. Nabi duduk mana? Nabi duduk hujung titi. Siapa manusia pertama masuk syurga? Rasulullah SAW. Tapi Nabi masuk dalam ke? Nabi tak masuk. Nabi duduk dengan Abu Bakar dan Omar pada satu hari. Hadis dia panjang. Nabi puji Abu Bakar, Nabi puji Omar. Nabi tak tangan kanan dia atas bau Abu Bakar, Nabi tak tangan kiri dia atas bau Omar. Nabi kata, wahai Abu Bakar, wahai Omar, hakadha yadkhulu thalathatunal jannah. Kita masuk syurga 3 orang macam ni. Lepas habis titian sirat, tuan-tuan, habis sirat, siapa yang selamat? Syurga. Neraka duduk bawah. Keadaan titian sirat gelap gelita. Tu masuk sirat pula dah kan. Titian sirat ni gelap gelita. Setiap orang dia ada cahaya berdasarkan amalan dia. Ada orang cahaya dia jauh mata memandang, cerah. Nabi kata ada orang cahaya dia di kepala saja, ada orang cahaya dia di badan saja, ada orang Nabi kata cahaya dia di hujung-hujung jari je sikit, kadang terpadam, kadang cahaya, kadang terpadam, kadang bercahaya. Ikut iman. Ada orang dia nak sampai dah ke dalam syurga, kemudian jatuh ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Nabi SAW rupanya duduk tunggu di hujung. Nabi tak masuk lagi syurga, duduk tunggu ummati duduk di hujung. Ibrahim alaihissalam juga duduk di syurga, tapi dia duduk menghadap syurga. Muhammad SAW sampai dah kat syurga, dia membelakangkan syurga, dia duduk tengok sirat. Apabila ditanya, jawab Nabi SAW, aku nak tengok sangat.
muka-muka umat aku yang tergelincir masuk ke dalam neraka. Punya sayang Nabi, punya sayang dengan umat dia. Kemudian tuan-tuan, dibawa seorang-seorang hisab. Kemudian orang yang buruk ataupun yang banyak dosa dia, ada Allah cerita dalam Quran, dia akan sebut, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Wahai celakalah aku, kalaulah eloklah kalau tidak diberikan kitab kepada aku. Alangkah eloknya kalau aku tak tidak tahu menahu tentang hari ini. Malaikat pun kata, laqad syaqiya fulan. Lepas habis timbang semua amalan dia, malaikat akan sebut, dia telah tercelaka. Walan yas'ada ba'daha abada. Selepas daripada ini, dia tidak sekali-kali akan bahagia. Kemudian dia pun lalu sirat, tenggelam, masuk jatuh dalam neraka. Habis. Macam tu timbangan dia. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang saya rasa yang paling penting yang kita sebut sepanjang dalam ceramah tadi. Sekadar tu dulu, insya-Allah. Ceramah suasana di padang mahsyar dah 2 jam lebih lah. Moga-moga apa yang saya sampaikan itu memberikan manfaat pada saya sendiri dan kita semua untuk melakukan perubahan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ilmu yang kita dapat pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan menuju ke alam akhirat, berjumpa dan bertemu dengan Allah, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertemu dengan kekasih kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang di saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Sebanyak yang telah disampaikan sekurang-kurangnya dapat menambah